Sebab kalau kita tengok select committee yang mana Tan Sri, kalau kita rujuk dalam buku ni pun adanya penambahan. Memang saya tahu. Tapi Tan Sri yang betul, seperti yang kita semua dalam Dewan ni memang cukup tahu bahawa APPGM tu bukan badan seperti select committee. Kalau kita tengoklah, saya terpaksa lah, saya pun boleh tekan ChatGPT lah. Bukannya semua kita tahu semua. Bila saya tanya ChatGPT APPGM, dia katakan APPGM bukan saja parti politik tetapi civil society, academician, community representative. Adalah demokrasi kangaroo, hanya berlakon-berlakon demokrasi. Itu sebabnya bukan hanya bercakap tentang demokrasi tapi instrumen, infrastruktur demokrasi itu diberikan komitmen pengasingan pemisahan kuasa oleh kerajaan. Jadi ini adalah antara detik bersejarah dalam memperkukuh kebebasan institusi parlimen, menjadikan Malaysia antara negara di rantau yang berjaya melaksanakan otonomi institusi legislatif secara menyeluruh. Menteri Kota Melaka bangun. Kota Melaka. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Menteri. Menteri, kalau kita lihat bajet untuk Parlimen Malaysia untuk tahun depan ialah 183 juta. Ada peningkatan. Terima kasih. Tetapi kalau kita bandingkan keseluruhan bajet berbanding dengan peruntukan yang diberikan kepada Parlimen, dia hanya sekadar kurang daripada 0.1%. Jadi saya nak minta kepada kerajaan supaya memberikan lebih banyak peruntukan kepada Parlimen Malaysia. Tan Sri Speaker, saya berjuangkan untuk Parlimen. Dan juga Menteri, kalau kita lihat peruntukan yang diberikan kepada APPGM, iaitu Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia, ialah 15 juta. Ya, satu saja, satu APPGM 15 juta. Tetapi peruntukan yang diberikan kepada JKPK, Jawatan Kuasa Pilihan Khas, ialah 5 juta, tetapi perlu dikongsi oleh 10 jawatan kuasa. Ya, jadi kalau kita campur lagi dengan Dewan Negara, ialah 13 jawatan kuasa. Jadi 13 jawatan kuasa hanya kongsi 5 juta, artinya purata satu jawatan kuasa dapat kurang daripada 500,000 saja. Jadi dalam bab ini saya harap supaya pihak kerajaan boleh kaji semula. Kenapa beri kepada APPGM satu saja dapat 15 juta. Sedangkan ahli parlimen ada 172 orang ahli parlimen yang menyertai jawatan kuasa pilihan khas, tapi kita hanya dapat sekadar 5 juta. Jadi saya harap supaya dapat pertimbangkan semula. Boleh saya tambah sedikit, Mohd Menteri, Speaker, daripada sahabat saya Kota Melaka. Saya percaya sebenarnya antara asas kita untuk memperkukuhkan demokrasi dalam parlimen kita ni adalah melalui jawatan kuasa pilihan khas. Dan saya setuju tadi dengan sahabat saya bahawa peruntukan itu agak kecil. Dan untuk kita melaksanakan tugas ini, walaupun sekarang kita pun telah dipotong banyak. Kalau perjalanan keluar negara itu kelas ekonomi, bukan kelas bisnes pun. Tapi dalam pada itu saya rasa peruntukan ini amat kecil. Dan saya juga setuju supaya kita perjuangkan supaya ditambah peruntukan ini untuk kita melaksanakan tanggungjawab sebagai ahli parlimen dengan lebih baik. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Mohd. Yang Mohd 2011 mesti dah bisik-bisik. Tak ada masalah insya-Allah. Tan Sri betul, seperti yang Tan Sri tahu, bila akta Parliament Services Act ni berkuat kuasa sepenuhnya, keputusan di segi kewangan, perbelanjaan seterusnya adalah speaker yang dua-dua. Mereka yang akan menentu. Saya cukup yakin dengan apa yang berlaku pada hari ini, langkahnya memang kepada cahaya yang ditimbulkan oleh Yang Mohd berdua. Kita nakkan kelebihan, saya cukup yakin. Sebab kalau kita tengok select committee yang mana Tan Sri, kalau kita rujuk dalam buku ni pun adanya penambahan. Memang saya tahu. Tapi Tan Sri yang betul, seperti yang kita semua dalam Dewan ni memang cukup tahu bahawa APPGM tu bukan badan seperti select committee. Kalau kita tengoklah, saya terpaksa lah, saya pun boleh tekan ChatGPT lah. Bukannya semua kita tahu semua. Bila saya tanya ChatGPT APPGM, dia katakan APPGM bukan saja parti politik tetapi civil society, academician, community representative. Dan kalau APPGM ada kewangan yang lebih kerana kemungkinan NGO membawa ataupun kemungkinan agensi-agensi tertentu. Dan yang sekarang yang mana Yang Mohd sebut tu, saya percaya tentang SDG, Sustainable Development Goal.
yang daripada masa saya berapa kali dulu dah jadi ahli parlimen, memang fokus yang mereka dapat tu memang kewangan yang cukup besar. Dulu 10 juta naik pada 12, sekarang yang bermakna kata 15. Sebab dia punya komitmen tu, mungkin saya, kalau tidak salah saya, masa saya di belah backbencher, saya masih ingat sokongan yang paling kuat kepada mereka adalah Kementerian Ekonomi pada masa dulu. Jadi itu sebabnya APPGM ni dilihat sebagai satu instrumen yang agak berlainan daripada yang kita dalam Dewan. Kalau kita dalam Dewan Select Committee dapat duit daripada NGO ataupun institution ataupun syarikat, kita akan agak bias dalam keputusan kita. Itu sebab kewangan kita, otonomi tu, ukuran otonomi, ayat otonomi tu ialah we police ourselves. Yang mana Tan Sri sendiri memang cukup sedar bahawa memang kewangan diperlukan oleh ahli-ahli yang berhormat. Sebab saya memang cukup setuju, antara masalah yang paling besar ialah masalah kewangan untuk mentadbir. Itu sebab harapan saya dengan kebebasan yang diberi kepada parlimen di segi otonomi itu, kewangan itu, bincanglah secara baik-baiknya. Saya cukup yakin dengan kepimpinan pada parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara yang ada sekarang, dan semua belah sini dan belah sana menjadi pengurusi pada jawatan kuasa pilihan, banyak yang dilakukan adalah semuanya untuk rakyat, demi rakyat. Sebab kita tahu bahawa sebagai parlimen, ahli parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara, walaupun kita berpolitik, kita bergaduh, kita di sini kerana rakyat meletak kita. Dan saya cukup yakin. Tetapi Tan Sri yang Ketua, dalam komiti stage yang mana baru-baru ini tentang isu tentang the finance bill, telah disebutkan antara beberapa rakan-rakan di dalam Dewan. Saya melihat Tan Sri telah menulis surat kepada Ketua Majlis dan saya juga mendapat salinan bahawa parlimen akan mengkaji untuk tahun depan. Sama ada bahasan pada hari ini kita nak ubah bentuk pada sesi untuk tahun depan. Berhormat Menteri. Sebab itu yang saya melihat bahawa kemungkinan itu cara ke depan, tetapi seperti saya sebut kepada backbencher, lebih baik dibincang secara bersama, secara menyeluruh, sama ada adakah itu faktor yang lebih baik ataupun cara yang kita buat untuk jawatan kuasa dalam isu-isu tentang kewangan. Penggubalan Rang Undang-Undang RUU Perkhidmatan Parlimen 2025, akta yang diperkenalkan semula oleh Kerajaan Madani selepas dimansuhkan selama 33 tahun dianggap sebagai satu kejayaan cemerlang dalam sistem demokrasi Malaysia. Menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, RUU yang telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim itu membolehkan Parlimen berfungsi secara bebas sepenuhnya daripada pentadbiran kerajaan dengan kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang memberikan sokongan penuh terhadapnya. Tambahnya, akta tersebut yang telah diluluskan di Dewan Negara pada Mac lalu, sekaligus mengembalikan fungsi Parlimen sebagai institusi demokrasi utama negara. Ini merupakan kejayaan cemerlang kerana institusi Parlimen kini berfungsi secara bebas sepenuhnya daripada pentadbiran kerajaan. Kedua-dua pihak memberikan sokongan penuh terhadap RUU Perkhidmatan Parlimen 2025. Susulan itu, kami telah menubuhkan jawatan kuasa pilihan yang terdiri daripada wakil kerajaan dan pembangkang, jelas beliau. RUU ini diperkenalkan semula selepas dimansuhkan selama 33 tahun, sekaligus mengembalikan fungsi Parlimen sebagai institusi demokrasi utama negara. Dalam sesi penggulungan perbahasan RUU itu di Dewan Negara pada Mac lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 itu mengandungi 15 fasal berbanding hanya 8 fasal dalam Akta Perkhidmatan Parlimen 1963, akta yang telah dimansuhkan pada 1992. Dalam ucapan sama, Perdana Menteri turut menyeru pemimpin negara ASEAN untuk mendengar suara dan aspirasi generasi muda sebagai pendekatan inklusif dalam urus tadbir kerajaan yang baik. Beliau menjelaskan ASEAN menyediakan platform seluasnya bagi golongan muda dan wanita berkongsi pandangan dalam pelbagai isu, sesuatu yang tidak ditawarkan oleh semua negara. Pemimpin negara ASEAN yang berfungsi, kita perlu duduk dan dengar perbincangan anak muda. Pemimpin hanya perlu diam dan dengar luahan mereka. Bernasib baik kerana anak muda kini lebih bersederhana berbanding ketika saya muda. Meskipun mereka menyatakan pandangan dengan cara sopan, isu-isu dibangkitkan membimbangkan, katanya. Beliau menekankan peranan anak muda penting dalam mendepani cabaran masa kini termasuk memanfaatkan teknologi baharu, memahami transformasi digital dan memperkasa pengetahuan dalam bidang kecerdasan buatan AI. Silakan Yang Berhormat Mo. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Saya setuju autonomi parlimen dan autonomi ahli parlimen itu sangat kritikal dalam kita memperkasakan sistem demokrasi di Malaysia. Sebab itu MUA on record menyokong pindaan perlembagaan yang dibawa oleh kerajaan, Parliamentary Services Act. Salah satu perkara yang mustahak untuk kita memastikan parlimen dan ahli parlimen itu berautonomi adalah untuk memastikan bahawa setiap ahli parlimen, tidak kira di pihak kerajaan atau pembangkang, ada peruntukan bagi pejabatnya. Sebagai contoh, untuk ada pegawai penyelidik, supaya ada orang yang boleh tolong untuk pastikan bahawa tidak ada berita palsu yang akan dikongsikan di dalam parlimen. Kalau tidak, akhirnya ahli parlimen itu, khususnya kalau di meja pembangkang, terpaksa mencari dana daripada sumber-sumber yang mungkin bermasalah atau terpaksa menabur janji jikalau berada dalam kerajaan, there will be quid pro quo. Sebab itu, kalau kita lihat di negara maju, walaupun mungkin peruntukan kebajikan itu kerajaan kata tak apalah, we hold back first. Tetapi peruntukan pejabat parlimen yang boleh park bawah institusi parlimen by claim, sebagai contoh, kalau ingin menggajikan 2 ke 3 pegawai penyelidik yang tolong jaga juga pusat khidmat, at least there will be autonomy in funding, dan akhirnya ahli parlimen itu dapat berdiri bersuara tanpa perlu membuat janji-janji yang tidak begitu baik dan akhirnya suaranya terjejas. Ahli parlimen kerajaan saya difahamkan dapat setiap tahun RM400,000 untuk pusat khidmatnya, ahli parlimen pembangkang RM0. Saya harap boleh dipertimbangkan, start first, park bawah parlimen, bawah speaker, supaya peruntukan by claim untuk pegawai penyelidik bawah parlimen ini dapat diguna pakai bagi ahli parlimen pembangkang. Terima kasih. Sedikit Wakil Menteri. Mungkin saya boleh tolong Wakil Menteri menjawab sedikit tentang APPGM SDG. Sebanyak 143 kawasan parlimen telah menjalankan proses pemetaan isu berasaskan suara komuniti dengan penglibatan aktif ahli parlimen kerajaan, pembangkang dan juga agensi tempatan. Dan juga BPPGM SDG telah melaksanakan projek komuniti dan kereta jaminan makanan yang melebihi 1,600 projek komuniti yang dilaksanakan bersama 1,009 kumpulan tempatan yang memberi manfaat langsung kepada lebih 70,000 peserta. Ini sedikit penjelasan membantu. Yang Mohd Menteri, saya nak tambah sikit. Saya setuju dengan jawapan yang Mohd Menteri tadi, agak kata fleksibel dan juga memberi kesan yang baik. Saya juga setuju jugalah kalau select committee itu minta ditambah. Tapi jangan kurangkan pula SDG, sebab SDG, APPM SDG, saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri pun follow daripada awal. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Banyak membantu untuk delivery system sebenarnya bagi pihak kerajaan, sebab dia bersifat bipartisan dan konsep dia turun ke lapangan melalui rakan solusi yang dilantik. Cumanya ahli parlimen ni sebagai mediator, sebagai dia punya penghubung antara rakan solusi dan juga pihak kerajaan. Jadi tak timbullah soal pembangkang ke kerajaan ke, tapi benda tu sampai pada rakyat. Dan saya mencadangkan juga supaya benda tu dijadikan sebagai model untuk kerajaan mengadakan, untuk menentukan delivery system kepada rakyat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Menteri. Semua yang Berhormat cakap semua saya setuju. Tapi keputusan dia bila akta ni dilaksanakan secara menyeluruh, kedua-dua speaker adalah penentu dia, sama ada bilik besar ke bilik kecil ke dan sebagainya. Tapi saya nak tegur sikit lah Tan Sri, satu benda yang saya perhati di United States, dia tak boleh jumpa orang politik tanpa melalui satu proses undang-undang. Saya rasa undang-undang FIRA ke. Wahal dalam negara kita ni terlampau bebas jumpa dengan macam-macam, daripada embassy, daripada politician luar negara, investor. Kita sebagai orang politik di Malaysia begitu bebas. Ada negara dia mengawal orang politik ni, berjumpa pun tak boleh tanpa kebenaran. Sebab mereka takut bahawa adanya unsur sabotaj melalui ahli parlimen. Itu sebabnya memang Yang Berhormat sebut tentang militer SDG. SDG itu memang macam-macam dia buat. Selain daripada dia bincang, dia pun meletak kepada development fund dalam kawasan-kawasan tertentu. Itu memang peranan. Itu sebab bajet dia mungkin besar. Mungkin dia membantu Kementerian Ekonomi pada masa dulu. Tetapi masa depan kita di parlimen ni, kitalah sebagai ahli parlimen yang perlu membuatkan penentuan, Tan Sri Ketua. Saya juga nak melihat kepada soalan daripada Yang Berhormat tentang Yang Berhormat Kota Melaka tentang AGPP. Saya dah jawab banyak kali lah, mungkin lihat pada handset saya dah sebut bahawa Kabinet telah bersetuju dan kita hanya sekarang ni kena wujudkan satu jawatan kuasa teknikal.
Dan wakil daripada Timbalan Menteri saya pula mungkin satu parti dengan Yang Berhormat Kota Melaka, bolehlah bincang. Dia pun nak beritahu saya bahawa minat beliau nak menjadi pengurusi pada jawatankuasa teknikal. Kita akan kaji semula. Sebab jawatankuasa teknikal ni sangat penting, sebab yang sangat penting dalam elemen pemisahan ini, Jabatan Peguam Negara sendiri setuju. Inilah langkah yang sangat-sangat penting bagi kita. Dan Kabinet pun melihat itu sebagai satu langkah yang begitu positif, dan saya harap kita dapat lihat pada tahun 2026 sebagai tahun pencapaian untuk melaksanakan fasa demi fasa. Dan dengan 2 minit yang saya tinggal ni, saya nak cuba jawab tentang isu yang dibawa tentang SPRM. Saya jawab bagi pihak Tan Sri, Yang Berhormat Kudat, Temelloh, Padang Serai dan Kota Belud. Ada dalam Dewan? Oh, tak ada, saya bagi jawapan bertulis lah. Saya rasa itu sajalah Tan Sri. Saya mengucapkan terima kasih. Semua yang saya tak jawab, insyaAllah menjimatkan masa Dewan, saya akan beri jawapan saya bertulis. Saya janji, saya kota janji saya. Dan saya akan beri pada mereka secara bertulis seperti yang diarahkan oleh Tan Sri yang di-Ketua. Menteri. Saya ucapkan terima kasih. Menteri. Taufik Hidayah. Tentang SPRM. Oh, dah duduk dah. Belum lagi, berdiri lagi. Saya sebut nama tadi. SPRM. Ni Kudat, Temelloh, Padang Serai dan Kota Belud tak ada. Saya Dan juga Seputih. Tak apa, jawab saya bertulis lah ya. Saya buat cara betul. Saya jawab bagi pihak, saya tak jaga SPRM. Orang ingat saya jaga, tapi saya tak jaga. Saya jawab bagi pihak je. Terima kasih Tan Sri Ketua dan semua ahli yang berhormat. Tan Sri Speaker, Mohon menyokong. jempol hari itu saya ada mengemukakan isu Felda. Saya dimaklumkan Felda ni masih di bawah JPM, iaitu isu di Negeri Sembilan, iaitu pemberian lot generasi Felda yang mana telah pun dilaksanakan di Negeri Pahang dan juga Negeri Johor. Jadi apa status terkini lah di segi rundingan antara Felda di Negeri Sembilan khasnya, iaitu Felda Wilayah Raja Alias, iaitu merupakan Felda yang terbesar di gugusan di negara kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, tapi bukan dalam tanggungjawab saya. Ya, Felda di Kementerian. Mungkin saya akan maklum pada, saya tak tahu, mungkin Menteri Wilayah yang bertanggungjawab. Saya akan tanyalah dan saya akan maklum. Terima kasih. Pindaan Perlembagaan dan Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 yang diluluskan pada persidangan Dewan Rakyat baru-baru ini membuka lembaran baharu dalam usaha memperkukuh institusi itu. Ia manifestasi agenda reformasi institusi yang sudah lama diperjuangkan pelbagai pihak termasuk ahli parlimen, ahli akademik serta organisasi masyarakat sivil. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 akan menjadikan Parlimen dapat melaksanakan fungsi perlembagaannya secara bebas. Parlimen selepas ini mempunyai otonomi lebih luas dalam menjalankan fungsinya sebagai badan perundangan utama tanpa pengaruh berlebihan badan eksekutif. Ia juga bertepatan Shaw Recommended Benchmarks for Democratic Legislatures dikeluarkan Persatuan Parlimen Commonwealth, CPA, yang menegaskan badan perundangan harus mengawal perkhidmatan parlimen bagi mengelak sebarang bentuk pengaruh dan tekanan badan eksekutif. Sebelum ini, Malaysia mempunyai Akta Perkhidmatan Parlimen 1963, Akta 394, yang memperuntukkan kelayakan pelantikan dan syarat perkhidmatan kaki tangan parlimen, termasuk kenaikan pangkat dan tindakan disiplin dikendalikan Jawatankuasa Penasihat Parlimen serta pencen anggota berkenaan. Akta 394 secara tidak langsung mengasingkan perkhidmatan parlimen daripada perkhidmatan awam lain diurus Selia Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Namun, akta itu dimansuhkan pada 1992 pada era pentadbiran Tun dari Mahathir Mohamad yang meletakkan kembali urusan pentadbiran parlimen di bawah Jabatan Perdana Menteri, JPM. Ini mengakibatkan parlimen kehilangan kuasa mengurus hal ehwal pentadbirannya sendiri, menjadikannya terlalu bergantung kepada badan eksekutif dalam aspek kewangan dan perkhidmatan kaki tangannya. Ini sedikit sebanyak melemahkan doktrin pemisahan kuasa dan menjejaskan kebebasan parlimen sebagai institusi perundangan tertinggi negara. Perlu difahami, menerusi akta ini, pelantikan pegawai di parlimen dilakukan SPA melalui kaedah lantikan tetap, kontrak dan peminjaman atau pertukaran sementara daripada agensi lain. Ini menunjukkan kuasa lantikan pegawai badan perundangan masih tertakluk pada badan eksekutif berbanding badan kehakiman yang diurus Selia Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, SPK. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 mengandungi 19 fasal meliputi 9 perkara membabitkan kedudukan perkhidmatan parlimen,
penubuhan dan keanggotaan Majlis Perkhidmatan Parlimen serta kedudukan yang dipertua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ia termasuk kedudukan setiausaha kedua-dua Dewan, fungsi Ketua Pentadbir Parlimen, pelantikan anggota Perkhidmatan Parlimen, saraan dan jumlah pejawatan serta peruntukan. Susulan itu, Majlis Perkhidmatan Parlimen MPP akan ditubuhkan bagi mengelola urusan pentadbiran dan perkhidmatan Parlimen. Majlis ini akan dipengerusikan secara bersama kedua-dua speaker serta dianggotai timbalan masing-masing, 2 ahli Dewan Rakyat, 4 ahli Dewan Negara dan setiausaha Dewan Rakyat serta Dewan Negara yang mewakili Parlimen. MPP juga dianggotai ahli yang tidak mempunyai kuasa untuk mengundi, iaitu Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP atau wakilnya, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA atau wakilnya dan Ketua Pentadbir Parlimen sebagai setiausaha MPP. Pembangkang juga akan dibabitkan dalam hasil keterbukaan Perdana Menteri yang mencadangkan pindaan Fasal 3 RUU Perkhidmatan Parlimen dengan memasukkan keanggotaan 2 ahli Dewan Rakyat khas mewakili blok pembangkang. Akta ini juga memberikan punca kuasa mengasingkan jawatan Setiausaha Dewan Rakyat dan Setiausaha Dewan Negara daripada Perkhidmatan Awam, yang akan bertanggungjawab terus kepada Parlimen. MPP juga mempunyai bidang kuasa dalam kenaikan pangkat, tata tertib, ketua pentadbir, dana dan saraan di bawah akta ini. Proses ini akan dijalankan dengan kuasa Parlimen untuk terus memohon dana atau belanjawan tahunan secara terus kepada Kementerian Kewangan tanpa perlu melalui JPM. Anggota MPP bebas menjalankan tugas dengan lebih cekap dan profesional tanpa perlu bimbang dengan tekanan eksekutif, manakala kepakaran anggota Perkhidmatan Parlimen dalam hal ihwal tata cara, prosiding dan undang-undang Parlimen dapat dipertingkatkan. Akta ini bukan sekadar satu dokumen perundangan, tetapi lambang komitmen kerajaan madani di bawah Perdana Menteri yang memperkukuh institusi Parlimen untuk benar-benar berfungsi sebagai suara rakyat dan semak imbang kepada kerajaan. Bagi memastikan keberkesanan Akta Perkhidmatan Parlimen kelak, sebuah jawatan kuasa pilihan khas bersama Dewan Negara dan Dewan Rakyat akan ditubuhkan bagi memastikan fungsi dan tujuan undang-undang terbabit direalisasikan seperti mana jaminan daripada kerajaan. Bermakna, akta ini bukan sekadar satu usaha mengembalikan kebebasan pentadbiran Parlimen, tetapi sebahagian daripada reformasi institusi lebih besar, antaranya cadangan ke arah penubuhan pejabat belanjawan Parlimen yang boleh menjadi wahana menyelesaikan isu dana pembangunan kawasan pilihan raya. Di samping menyediakan ruang kepada Parlimen mengemukakan keperluan perbelanjaan Parlimen kepada kerajaan, ia akan menjurus ke arah mewujudkan satu undang-undang bagi mengawal pendanaan politik di Malaysia. Maka, institusi Parlimen dapat memainkan peranan memastikan pengurusan dana politik di Malaysia dapat diurus dengan lebih terbuka bagi mengelakkan elemen penyelewengan dan rasuah. Bagi meningkatkan kecekapan ahli Parlimen, bahagian penyelidikan Parlimen dan bahagian hal ehwal ahli Parlimen perlu diletakkan terus di bawah pengawalan Majlis Perkhidmatan Parlimen. Ini membolehkan Yang Berhormat dapat mempunyai pegawai penyelidik dan pegawai khas yang memiliki kepakaran sewajarnya bagi mengurus selia hal ehwal berkaitan penggubalan rang undang-undang RUU persendirian serta meningkatkan kualiti perbahasan mereka. Kesimpulannya, syur ke arah reformasi institusi perlu mendapat sokongan semua pihak dan memerlukan iltizam serta keberanian politik, terutama daripada kerajaan. Sebagaimana peringatan Edmund Burke, agar reformasi berkesan, ia mesti dapat diterima rakyat dan juga bersifat praktikal.